Sebagai wakil majlis ini mengucapkan berbuat fasik pada negara sebagai seorang yang amat berhormat dalam program ini. Sekejap kita adakan. Lepas tu kita nak pergi ke Qasrul Bahiyah. Sebab Qasrul Bahiyah ni cantik sangat tempatnya. Kita perlu ambil masa yang lama di sana. Saya rasa lebih elok kita ambil masa, habiskan masa di sana lama. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa riwayat yang mengatakan tujuan tempat ini dibina. Ada yang menyatakan tempat ini adalah untuk melatih askar ketika zaman Yusuf bin Tashfin, pembuka wilayah Marrakesh. Ia juga dikatakan menjadi tempat latihan askar untuk menyerang wilayah Sepanyol pada waktu itu. Dan kemuncaknya, askar-askar ini telah berjaya melawan Sepanyol. Riwayat lain pula mengatakan tempat ini hanya berfungsi untuk menakung air ketika Marrakesh dilanda kemarau satu ketika dahulu. Jangan terpedaya dengan godaan syaitan durjana. Hawa nafsu yang kehausan harus dileraikan dengan ketabahan. Setelah mengenali tempat bersejarah ini, kami meneruskan ekspedisi ke destinasi seterusnya, Jami' Al-Fana, salah sebuah pasar yang mempunyai 1001 keunikan. Melambai-lambai kepada mereka yang telah berjaya. Jami' Al-Fana secara ringkas merupakan sebuah pekan dan pusat perniagaan serta pasar besar yang strategik di bandar Marrakesh. Namun, maksud sebenar untuk menyatakan nama tempat ini tidak dapat diketahui, melainkan ada beberapa riwayat menggunakan dua istilah yang berbeza.
iaitu sama ada Jami' Al-Fana ataupun Jami' Al-Fina. Di antara maksud Jami' Al-Fana ialah perhimpunan kemantian. Ada riwayat mengatakan di sinilah tempat hukuman bunuh dijalankan satu ketika dahulu. Jami' di dalam bahasa Arab juga memberi maksud masjid, manakala Al-Fana bermaksud binasa. Ada riwayat lain pula mengatakan di sinilah wujudnya sebuah masjid yang telah musnah satu ketika dahulu. Masjid yang dimaksudkan adalah Masjid Al-Murawid. Istilah Al-Fina pula bermaksud tanah lapangan atau halaman. Jami' Al-Fana ini dipenuhi dengan gerai-gerai pakaian, kraft tangan serta alatan tradisional hasil ukiran penduduk dan bermacam-macam lagi jenis perniagaan yang tentunya memberi kepuasan kepada para pengunjung. Tempat ini juga dipenuhi dengan gerai-gerai jus oren yang begitu banyak. Tambahan pula, kebosanan juga dapat dihilangkan dengan kedengaran pukulan alat muzik tradisional yang tidak putus-putus dimainkan di setiap sudut Jami' Al-Fana ini. Dan apa yang menarik, pada tahun 1997, tempat ini telah diiktiraf sebagai satu tempat warisan kemanusiaan dunia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Istimewaan pasar ni Jami' Fana. gitu. Jami' Fana ni dia ada dua riwayat, sama ada Jami' Fana ataupun Jami' Fina. Kalau Fana tu maksudnya binasa, kalau Fina tu maksudnya halaman. Kalau riwayat pertama tu dia orang kata sinilah hukuman bunuh apa semua tu, sini lah, macam zaman dulu lah. Kalau Fina tu halaman biasalah, halaman perumahan. Dan tempat ni telah diiktiraf sebagai warisan dunia oleh PBB. Dan tempat ni kalau siapa yang tak sampai tu kira tak sah lah. Kira tak sah sampai Marrakesh tu. Kena sampai kat tempat ni baru dipanggil sampai Marrakesh. Sini kalau petang tu tak ramai sangat. Kalau malam tu baru penuh. Tempat ini memainkan peranan sebagai tempat pelancongan yang besar dan masyhur di Marrakesh pada ketika ini. Setelah itu, ahli rombongan dibawa ke satu masjid berdekatan Jami' Al-Fana ini untuk menunaikan solat jamak Zuhur dan Asar. Malaysia, مش اندونيسيا مسلمين.